Perkongsian daripada Syahidah Muhammad Rashid kali ini nampak simple, tapi sebenarnya dekat sangat dengan hati ramai wanita. Dia cerita tentang satu perasaan yang mungkin ramai mak-mak faham bila nampak bayi baru lahir. Setiap kali dia tengok baby, hati dia terus jadi lembut, rasa geram, rasa sayang dan dalam masa yang sama, terbit satu keinginan. Keinginan untuk rasa pengalaman itu sekali lagi. Dia sendiri berseluruh, naluri seorang ibu tu tetap ada walaupun usia makin meningkat. Bila tengok orang dapat baby, kita pun teringin juga. Lebih kurang macam tu luahan dia. Dan ayat tu nampak ringan tapi sebenarnya penuh makna sebab naluri seorang ibu tak pernah hilang. Di ruangan komen, ramai yang faham perasaan tu. Ada yang setuju, ada yang doa supaya kalau ada rezeki, dipermudahkan segalanya. Untuk imbas semula, Syahidah dan Alif Syukri mendirikan rumah tangga sejak Ogos 2007. Sepanjang perkahwinan tu, mereka dikurniakan 6 orang cahaya mata. Satu keluarga yang besar, penuh dengan cerita dan warna sendiri. Tapi, dalam hati seorang ibu, walaupun dah ada ramai anak, rasa nak pegang bayi kecil tu tetap ada. Kadang-kadang, perasaan tu bukan tentang cukup atau tak cukup, tapi tentang kasih sayang yang tak pernah habis. Apa pendapat korang? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.